datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bobo Boy, Bobo Boy, Bobo Boy. Yeah, yeah, yeah. Gopal dan superhero kita, Bobo Boy, Bobo Boy. Bobo Boy. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan sampai ke stesen yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Yongping Aero Train. Akhirnya sampai juga. Tak sabar aku nak pergi karaoke sekejap lagi. Kena peti sikit ni. Rama, Rama, terbanglah tinggi. Tinggi, tinggi. Oh. Dik, dok kecil tak boleh masuk dalam ni. Kau? Mic dah tutup lagi. Berat. Saya meminta maaf atas kesilapan teknikal tadi. Terima kasih dan tolong jangan beritahu bos saya. Terbaik. Ini kena cerita kat Atuk ni. Akhirnya kita sudah sampai ke sektor terakhir. Bagus. Mulakan pencarian. Pencarian dimulakan. Data pencarian menunjukkan kesan tenaga yang tinggi dari salah satu planet. Planet mana? Planet Bumi. Planet Bumi. Bergerak sekarang. Awak, frame kelajuan tinggi akan Tak sabarnya nak jumpa cucu aku. Anda berada di belakang tarikan kuning untuk mengelakkan dilanggar. Terima kasih bang sebab teman Bobo Boy. Sama-sama. Kirim salam kau Tok Abah. Jangan nakal-nakal tau. Bye. Bye. Uish, tak sabarnya nak jumpa Atuk. Bobo Boy! Atuk! Bobo Boy! Dah besar dah cucu atuk ni. Atuk, Iya. saya bukan Bobo Boy. Wah, Atuk nampak makin muda lah sekarang. Oi, bertua punya cucu. Kau peluk siapa tu? Sorry pakcik. Alah, dia pun sama. Entah Atuk ni. Alah, atuk tak apa. Dah tua. Kau tu muda-muda dah lupa. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Dah. Jom kita balik. Atuk tahu tadi pemandu kereta api lupa tutup mic. Alah, kau pun pelupa gak? Pakcik ni siapa? Bos, jenis tenaga yang dikesan adalah yang terkuat. Tenaga Koko. Apa? Tenaga koko? Bos tak tahu Tahu, tapi lupa. Koko merupakan jenis tenaga yang terkuat. Tenaga jenis ini dipercaya tidak lagi wujud. Apa? Kita mesti dapatkan tenaga ini. Komputer, pasang lampu. Pancarkan imej bumi. Aku tahu kenapa banyak tenaga koko di sini. Tengok, tak ada sesiapa yang tinggal di planet ini. Itu bulan, bukan bumi. Aku tahu. Tahu tak apa? Ya. Komputer, cari maklumat tentang koko di bumi. Baik, bos. Dah sampai. Turun. Wah, antik betul rumah Tok ni. Macam Tuan dia juga. Bertua punya cucu. Sempat lagi kau pilih atuk ya? Dah, masuk. Antik-antik pun kuat rumah ni. Macam tuan dia juga. Yelah Tok Abah. Ni bilik kau. Wah, Atuk ke yang siap-siapkan bilik ni?
Dah tu siapa lagi? Jadilah ni kan. Kau pun bukannya lama kat sini. Wah, bestnya. Elok juga kau datang ni. Boleh kau tolong Tok Abang yang dah turun ni. Tolong tidur. Budak ni. Orang tengah cakap dia tidur pula. Baba boy, bangun. Kesian cucu aku. Panas sangatlah tu. Nampaknya penduduk bumi menggunakan koko sebagai sumber makanan. Apa? Mereka makan koko? Mereka tak tahu ke yang koko ini adalah tenaga yang terkuat? Dia pun baru tahu tadi. Diam! Turun ke bumi dan bersedia untuk membuat pengumuman. Aku akan paksa penduduk bumi untuk menyerahkan koko. Tok Abah. Tok Abah? Mana pula Tok Abah ni? Hah? Mana? Hah? Jumpa di kedai Tok Abah? Okey, kunci pintu. Dah. Sekarang cakap hai Kak Yaya. Rupa dia macam ni. Yaya? Hai, Baba Boy! Ish, kau ni. Longgar jantung aku. Mana kau tahu nama aku? Oh, Tok Abah yang bagi tahu. Kecoh lah Tok Abah ni. Oh, Tok Abah suruh cakap, terima kasih bagi biskut semalam. Sama-sama. Tok Abah mesti suka biskut tu, kan? Entah. Mungkin kot. Okeylah Yaya, aku nak pergi kedai Tok Abah ni. Kedai Tok Abah? Ha. Alah, senang je. Kau belok kanan, lepas tu... tak apa. Tok Abah dah tulis dah kat kertas ni. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, mula-mula kau turun tangga dekat rumah Atok tu. Lepas tu kau lintas jalan. Jaga-jaga tengok kereta. Kau turun tangga sikit lagi. Lepas tu jaga-jaga kat bukit tu. Ada banyak anjing. Nanti kau akan sampai ke ladang getah. Lepas ladang getah tu, kau akan sampai ke pantai. Lepas tu kau terus je lagi. Sampai kau nampak kedai tu. Dah sampai pun. Penatlah. Macam mana Tok Abah jalan kaki ke sini tiap-tiap hari? Kesian Tok Abah. Tak payah kesian. Atuk naik motor. Lagipun dekat je. Dah tu. Tok Abah suruh jalan jauh-jauh tu kenapa? Saja? Kasih exercise sikit. Untung dapat atuk macam ni. Hai Baba Boy. Penat. Kan? Itulah. Orang nak tunjukkan tak nak. Bukan tak nak. Malulah Mimi. Mimi? Aku Yaya lah. Oh, iya ke? Ingatkan Mimi tadi. Ish, kamu. Aku ingat nama kau tak ingat nama aku. Dah. Jangan nak bertekak. Kan tak ada orang nak datang kat kedai atuk ni. Kedai apa ni? Lah, kedai tu sendiri pun tak tahu ke? Siapa kau ni? Tak tahu tak apa. Biar aku terangkan. Inilah Tok Abah Koko Tiam. Siapa dia ni Tok Abah? Tok Abah Koko Tiam Gopal. menyediakan segala Pelanggan jenis setia yang makanan asyik nak dan free je. minuman yang diperbuat dari coklat. Ada kek coklat, aiskrim coklat, cekoda coklat dan yang terbaik, Tok Abah Special Hot Coklat. Macam tak betul je budak ni. Tok Abah hanya menjanjikan yang terbaik dengan motonya Janji Best. Jadilah pelanggan setia seperti saya dan nikmati potongan harga sehingga 100%. Oi. Mana ada? Mandai juga ni. Hai. Oh, aku Baba Boy. Gopal, kawan baik kamu. Tok Abah, saya sudah jadi kawan baik dia. Boleh dapat free hot chocolate tak? Apa? Aku tanya je. Baba Boy, angkat telefon. Hello? Halo Tok Abah. Oh, ini bukan Tok Abah. Oh, ini Baba Boy ya. Saya Ying. Saya mau order minum. Oh, boleh. Nak order apa? Special hot chocolate 1. Okey. Tok Abah, special hot chocolate 1. Minum sini ya. Minum sini. Okey. Terima
Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kau tak order kat sini je? Malu, Ma. Jangan layan. Dia memang macam tu. Baik kau tengok TV ni. Penduduk bumi, aku adalah Adudu dari planet Atata-3. Serahkan ke semua biji koko atau hadapi kehancuran. Weh, apa sal kau tukar? Tak best lah cerita ni. Best lah. Mereka ingatkan pengumuman tadi adalah rancangan TV. Tak guna. Encik Bos, aku telah mengumpul maklumat tentang penduduk bumi. Sungguh menakutkan. Apa yang menakutkan? Tengok ni, Encik Bos. Lihat apa mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk hijau. Mereka potong makhluk-makhluk hijau menjadi kecil. Lepas tu mereka masuk ke dalam air yang mendidih. Dan akhirnya, mereka hidangkan kepada anak-anak mereka dan paksa mereka makan sampai licin. Kenapa mereka sangat kejam dengan makhluk hijau seperti aku? Lebih baik aku warna purple. Padahal mereka tak pedulikan pengumuman tadi. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Kita kena gunakan bola kuasa. Tapi bos, bola kuasa memerlukan kuasa yang tinggi untuk diaktifkan. Aku tahu. Kita gunakan tenaga koko. Bro, pergi keluar dan curi koko. Kenapa aku pula, Encik Bos? Sebab kau warna purple. Alah, kenapalah aku warna purple? Okey, Papa Boy. Atuk nak keluar. Kau jaga kedai ni kejap. Alah tu, Papa Boy mana tahu. Kalau orang ramai datang nanti macam mana? Alah, orang je. Bukannya alien. Bye. Apalah tu Abah ni? Kalau alien datang betul-betul nanti macam mana? Nasib baik dia tak nampak aku. Alamak! Warna purple pun tak selamat! Oi! Pencuri! Jangan lari! Jangan makan aku! Aku tak sedap! Berhenti! Berhenti! Habislah aku. Tok Abang mesti marah. Apa benda yang curi koko tadi? Dia masuk ke mana tu? Encik Bos, aku telah berjaya mencuri koko. Bagus. Terima kasih. Aku memang... Apa salah aku? Kau memberikan makluman yang salah. Penduduk bumi sebenarnya tak makan makhluk hijau. Gambar yang kau ambil tadi adalah gambar sayur-sayuran. Oi, berhenti! Mana kau nak pergi, ha? Nak pergi pulangkan koko ni lah. Apa pasal kau nak hantar balik koko tu? Mai sini. Yelah, penduduk bumi kan tak ganas. Jadi kita tak perlukanlah koko untuk aktifkan bola kuasa. Komputer, lebang dia. Baik, bos. Pendek akal, inilah satu-satunya masa untuk kita aktifkan bola kuasa dengan tenaga koko. Dengan bola kuasa kita akan takluk bumi dan rapaskan semua koko. Aduh, sakitnya. Sudah, ikut aku ke bilik senjata. Itu alien dalam TV tadi. Komputer, masukkan koko tu sekarang. Baik, bos. Bagus. Dengan tenaga koko ni,
bola kuasa akan dapat diaktifkan. Oh, macam tu dia dapat tenaga. Aku mesti ambil balik koko tu. Bos, bola kuasa memerlukan sedikit masa untuk diaktifkan. Apa? Aku nak tengok kuasa Koko sekarang. Apa? Komputer, masukkan Koko ke dalam probe. Baik, bos. Macam mana probe? Apa kau rasa? Oh, aku rasa koko ni sedap. Apa? Bro! Bos, probe sudah memasuki magma. Komputer, buka lampu sekarang. Aku Superpro, robot pemusnah. Cukup. Apa ala-ala? Kalau kapal ni meletup kau nak ganti? Bos, bola kuasa telah diaktifkan. Bagus. Mari ikut aku. Tuan. Dengan bola kuasa dan Super Pro, kita pasti akan... Hai. Tumpah lalu. Bos, itu bola kuasa. Bro, kejar! Komputer, tutup pintu masuk! DJ Bos? Bos, budak tadi dah melepaskan diri dengan bola kuasa. Tak guna! Cari dia sampai dapat! Cari! Mana kau pergi, Bobo Boy? Risau tu. Bobo Boy kerja alien tadi. Dia curi koko ni. Masa Bobo Boy nak ambil balik, ada robot besar kejar tadi. Kau terlebih koko ni. Hah? Tok Abah dengar tak apa Bobo Boy cakap ni? Dengar. Dah, jom balik. Orang suruh jaga kedai, dia pergi tempat lain. Tok Abah tak percaya cerita aku. Hai, bola. Macam mana nak bagi Tok Abah percaya? Aku tahu! Aduh. Kau ni bola kuasa Adudu. Adudu? Nama aku Ajak Bola. Apa kau nak dengan aku? Cakap. Loh, aku nak bagi kau kuasa lah. Hah? Kuasa? Ya, kuasa. Bos, satu gelombang tenaga yang kuat telah dikesan. Itu mesti dari bola kuasa. Cari lokasinya. Wah, apa ni? Itulah power bank kuasa. Oh, kenapa kau bagi aku? Kan kau yang aktifkan aku. Betul tu. Jadi, apa kuasa aku? Wah, kuasa elemen. Kau boleh gunakan kuasa-kuasa yang ada di planet ni. Hah? Ya ke? Macam mana aku nak gunakan kuasa aku? Sebab untuk gunakan kuasa ni, kau perlu banyak berlatih. Sebab ianya antara kuasa yang paling suka. Fuyo, kau telah menjadi mengeluarkan ilmu peti. Macam mana kau lakukan? Macam ni je. Tak jadi apa-apa pun. Macam mana aku buat tadi ya? Panas! Uish, nak hujan lebat ni. Wah, hebat! Elemen angin! Terbaik. Bobo Boy,
Tutup tingkap bilik. Alamak, Tok Abah. Macam mana ni? Gempa bumi! Mana ada gempa bumi, Tok? Dah. Tutup tingkap tu. Dah hujan dah ni. Baik, Tok. Nasib baik Tok Abah tak nampak. Sekarang ni aku dah jadi superhero. Wah, kau dah gunakan elemen tanah. Gempa bumi! Jangan takutkan langit yang gelap. Ayo beranikan diri saja. Kita hadapi semua bersama. Marilah kita pergi mengembara. Inilah masanya untuk bersukaria. Jangan bimbang, jangan diragu-ragukan. Pastikan teruja, biar ia bawa kau pergi. Bersedia, pergi mengembara. Kini masanya bersedia, bersedia.